Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafiz. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yusur alaina bi khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Di sana awak kutip sampah bawah meja sebelum duduk. Lepas dah kutip sampah, barulah awak boleh duduk. Pastikan tempat belajar awak ni berada dalam keadaan yang bersih. Okey. Ustaz bagi masa dalam 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadat tahun 5 ataupun darjah 5. Sebelum tu Ustaz nak tanya awak, siapa yang puasa hari ni? Angkat tangan. Okey, turun tangan. Sebab awak umur dah 11 tahun, Nadia dah 12 tahun. Orang lama darjah 5 dah kena puasa dah. Kalau darjah 2 adalah ramai yang tak puasa. Tapi awak darjah 5 semua dah kena puasa. Semua dah besar. Okey. Hari ni kita akan belajar ibadat tahun 5. Mata pelajaran tajuk apa? Kita tengok pula. Okey, yang pertama, adakah anda sudah bersedia? Awak dah bersedia ke belum? Apa bukti awak dah bersedia? Siapa boleh tolong jawab? Apa bukti awak dah bersedia? Duduk diam? Duduk diam-diam. Lagi apa? Jangan berbuat. Jangan berbuat. Itu maksudnya awak dah bersedia. Lagi? Apa? Ya, buku dah ada atas meja. Sekarang ni Ustaz nak minta awak keluarkan buku ibadat. Keluarkan dulu buku ibadat. Jangan buka buku surat apa-apa dulu. Ini barulah namanya awak dah bersedia. Awak dah keluarkan buku. Baik, awak okey. Kita pergi kepada seterusnya. Apakah tajuk kita pada hari ini? Siapa yang rasa-rasa dia tahu kita nak belajar apa hari ini? Solat. Okey. Hampir tepat. Sikit lagi nak betul. Apa? Rukun solat. Sikit lagi nak betul. Hampir betul. Siapa yang tahu? Ya, Nadia. Waktu solat. Hampir nak betul. Semuanya hampir nak betul. Awak tahu tajuk kita hari ni apa dia? Ya, ada dia. Rukun wudu. Kurang tepat. Okey dah? Okey, kita tengok tajuk kita hari ni apa. Sebelum awak nak tahu tajuk kita kena nyanyian. Kita kena menyanyi sama-sama. Ya, ya. Kurang tepat. Sikit lagi nak betul. Okey, sampai kita tengok. Ini tajuk kita hari ni.
Siap, main nombor. Okey. Kalau awak nak tahu tajuk kita hari ini, awak kena nyanyi dulu sama-sama satu kelas. Barulah awak akan tahu lagu dia macam mana ni. Okey, tengok depan. Awak nak tadi pakai sana tak? Okey, boleh. Okey. Kalau nak tahu nyanyi, tengok depan. Inilah tajuk awak pada hari ini. Okey, beri tepukan untuk diri sendiri. Okey, siapa nak bagi tahu apa tajuk kita pada hari ini? Ustaz minta lelaki dulu. Apa, Faiz? Hari Jumaat. Kurang tepat sikit lagi, Wan. Pandai solat Jumaat. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan solat Jumaat. Siapa yang tak pernah tahu langsung solat Jumaat tu apa?
Perempuan walaupun tak pergi solat Jumaat, awak tahu tak solat Jumaat? Tahu kan? Okey. Awak sebelum ni siapa yang murid lelaki lah, siapa yang pernah ikut ayah dia pergi solat Jumaat? Angkat tangan. Okey. Ustaz rasa semua budak lelaki mesti dah pernah pergi. Kalau tak pernah pergi, tak tahulah nak cakap apa. Okey, turun tangan. Hari ni kita akan belajar tajuk solat Jumaat. Okey. Solat Jumaat. Faiz sampai betul jawab tadi. Okey. Yang pertama, okey, sebelum tu Ustaz nak bagi tahu. Ustaz baca, yang lain ikut ramai-ramai. Boleh? Boleh. Okey. Pengertian solat Jumaat kita akan bacakan. Solat yang wajib. Solat yang wajib Ditunaikan. ditunaikan Oleh mereka. oleh mereka Yang cukup syarat-syarat. yang cukup syarat-syarat Dilakukan dalam dilakukan dalam waktu zuhur. waktu zuhur Pada hari Jumaat. pada hari Jumaat Dan dilaksanakan dan dilaksanakan secara berjemaah. secara berjemaah Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 40 ahli. 40 ahli. Okey, Ustaz nak tanya awak. Kalau kita solat Jumaat waktu hari Sabtu, boleh ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Kalau satu masjid tu solat Jumaat cuma ada 20 orang je, sah ke tak? Tak. Sekurang-kurangnya berapa? 40. Faham? Ni semua dah tahu kan? Okey. Kita pergi ke seterusnya. Baik. Ada orang tanya, Ustaz, wajib ke solat Jumaat ni? Kenapa tiba-tiba ada solat Jumaat? Apa dalil Al-Quran yang kata kita kena solat Jumaat? Ini dalil dia. Macam biasa, Ustaz baca, yang lain betul. Kali ni dia tolong Ustaz. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bayn. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Pada saat itu yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Okey, kalau awak tengok ayat Al-Quran ni, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman.
Allah sebutkan orang yang beriman. Allah tak sebutkan wahai semua manusia. Maksud dia, hanya orang beriman sahaja yang akan pergi solat Jumaat. Orang yang tak pergi solat Jumaat, yang malas-malas nak pergi solat Jumaat, maka dia hati-hati. Sebab Allah cakap dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang pergi solat Jumaat tu, dialah orang yang beriman. Yang tak pergi maksudnya wallahu a'lam, kena perbaiki diri dia. Kemudian Ustaz nak bagi tahu bahawa dalam ayat Al-Quran ni ataupun bahasa Melayu dia, mana perkataan yang menunjukkan wajib solat Jumaat? Siapa tahu? Siapa tahu mana ayat ataupun perkataan yang menunjukkan wajib solat Jumaat? Ada lihat dulu ya. Segeralah kamu ke masjid untuk mengingat Allah dan janganlah buat beli pada saat itu dan demikian adalah baik bagi kamu. Jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Okey, betul. Perhitungan. Pandai. Dalam bahasa Melayu ni, yang mana arahan Allah suruh pergi solat Jumaat, macam kawan awak cakap, bersegeralah kamu. Dalam bahasa Arab, ini fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Kalau ibu ayah kita perintahkan kita, bagi arahan suruh kita buat kerja sekolah, kita kena buat ke tak? Buat. Apatah lagi Allah. Ini arahan, bersegeralah. Kamu kena cepat-cepat pergi solat Jumaat. Allah kata, tinggalkan jual beli. Kenapa dia kena jual beli? Sebab pada zaman Nabi Muhammad, ramai orang kerja sebagai peniaga. Sebab tu kena tinggalkan jual beli. Kalau sekarang ni dia kerja cikgu ke, kerja mekanik ke, kerja hantar barang ke, pun sama juga termasuk. Tinggalkanlah pekerjaan kita dan pergilah solat Jumaat. Ini dalil wajib. Faham? Dah tahu dah kenapa solat Jumaat tu wajib? Tahu kenapa? Okey. Dah tahu. Kita pergi seterusnya. Hikmah solat Jumaat. Ikut. Hikmah solat Jumaat. Hikmah solat Jumaat. Hikmah solat Jumaat. Mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mengukuhkan ikatan silaturahim. Yang ketiga, mengetahui isu semasa mengenai umat Islam. Keempat, mendapat ilmu pengetahuan. Kelima, menjana kemajuan dan kekuatan umat. Okey, hikmah yang pertama dia kata siapa pergi solat Jumaat, dia akan dapat tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini benda biasalah. Siapa yang taat perintah Allah, yang patuh perintah Allah, iman dia akan makin naik. Ini tak semestinya solat Jumaat. Ibadat lain pun sama. Solat, puasa dan sebagainya. Okey, nombor 2 pula. Mengukuhkan ikatan silaturahim. Siapa tahu kenapa kalau pergi solat Jumaat dia boleh kukuhkan silaturahim? Siapa tahu sebab apa? Macam mana boleh jadi? Dia ada lihat. Dia boleh kenal antara satu sama lain. Pandai. Duduk ada dia. Sebab bila awak pergi solat Jumaat, awak akan jumpa jiran yang ini, jiran belakang rumah, jiran depan rumah. Kalau dulu duduk dalam rumah, tak pernah keluar rumah, tak bertegur. Tapi bila semua pergi solat Jumaat, waktu tu awak akan bertegur. Itulah sebab boleh kukuhkan ikatan silaturahim. Nombor 3, mengetahui isu semasa mengenai umat Islam. Contohnya Ustaz bagi contoh Palestin. Waktu Palestin kena serang, waktu solat Jumaat, khatib dekat mimbar tu pun dia akan bagi khutbah berkenaan dengan Palestin, Gaza dan sebagainya. Itu isu semasa. Benda yang tengah jadi sekarang ni. Dan waktu solat Jumaat pun orang Islam semua akan doakan kepada Palestin. Itulah sebab dia kata boleh tahu isu semasa.
Kadang-kadang orang tak main handphone. Tiba-tiba pergi solat Jumaat dapat tahu Israel serang Palestin. Waktu itulah dia baru tahu masa. Nombor 4, mendapat ilmu pengetahuan. Ini rasanya semua tahu. Bila awak duduk dengar khatib baca khutbah, awak akan dapat ilmu baru. Betul tak? Kadang cerita pasal contoh bulan Ramadan. Nanti solat Jumaat dia akan cerita kelebihan berpuasa, kelebihan malam Lailatul Qadar dan sebagainya. Itu sebab mendapat ilmu pengetahuan. Yang kelima, dapat menjana kemajuan dan kekuatan umat. Bila semua umat Islam pergi solat Jumaat, berkumpul ramai-ramai, dia akan menunjukkan kekuatan umat Islam. Kalau orang bukan Islam, dia nampak pun takut. Tapi orang bukan Islam yang paling takut kalau orang Islam solat subuh macam solat Jumaat. Dia orang akan takut. Sebab dia tahu orang Islam ni malas nak bangun tidur kan, malas nak bangun solat jemaah. Tiba-tiba dia nampak ramai pula solat jemaah waktu subuh ramai. Dia akan rasa takut, akan rasa terkesan di hati dia. Okey, ada berapa hikmah solat Jumaat? Ada 5. Kita pergi kepada seterusnya. Tadi. Okey. Kita belajar tadi pengertian solat Jumaat, dalil solat Jumaat dan hikmah solat Jumaat dia dahulu. Sebab 30 minit di masa kita. Sekarang ni kita pergi kepada aktiviti berkumpulan. Okey, Ustaz nak awak duduk dalam kumpulan awak ni lah. Ada 4 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan keempat. Okey, tengok aktiviti dia apa. Okey, Ustaz ada sediakan kertas untuk awak. Setiap orang akan dapat sehelai kertas. Ustaz nak awak tulis jawapan dia sahaja. Ikut urutan tu. Tulis jawapan dia sahaja. Wakil, siapa nak tulis? Siapa yang nak bagi jawapan? Tuliskan. Nanti Ustaz akan minta wakil kumpulan bacakan jawapan dia betul atau salah. Senang je soalan ni. Okey, Ustaz bagi awak masa 2 minit. Dia ada 3 tempat kosong ni. Awak pilih dulu mana jawapan dia. Ini pilihan jawapan dia. Okey, boleh berbincang dalam kumpulan. Boleh berbincang dalam kumpulan. Tak payah, awak tulis jawapan dia saja. Nombor 1 apa, nombor 2 apa. Tulis jawapan dia saja. Pakai pensel ke pen ke, tulis jawapan dia. Nombor 1, 2, 3. Yang bawah sekali tu 3. Ya. Boleh. Pakai pen ke pensel ke. Tulis nombor 1 apa jawapan dia, nombor 2 apa jawapan dia, nombor 3 apa jawapan dia. Tak payah tulis kali soalan. Sebab bincang dengan kawan. Bincang dengan kawan. Nah, yang lain tengok jawapan. Mana jawapan dia pilih. Soalan cuma dia lah baca. Minit lagi. Ya. Okey, 1 minit lagi. Lepas sikit. Baca dekat bulan masing-masing je. Okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7.
Ustaz. Ini kenapa? Ustaz. Lagi 30 saat ini sedang ini. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Sekarang ni Ustaz minta seorang wakil daripada kumpulan berdiri untuk bacakan jawapan. Seorang wakil berdiri untuk bacakan jawapan. Okey. Kalau Ustaz tunjuk kumpulan tu bagi jawapan. Tunjuk kumpulan ni bagi jawapan. Okey? Okey. Solat Jumaat ialah solat tempat kosong. Ustaz nak tanya jawapan yang belakang. 2. Okey, betul. 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah. Pandai. Dalam waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau di tempat tertentu dan didahului dengan dua khutbah. Okey. Setakat ni siapa yang ada salah? Ada? Ya? Ini. Awak salah, awak tulis jawapan apa? Ya Allah, dengan dua lagi. Okey, jawapan dia 2 khutbah. Solat Jumaat mesti kena ada 2 khutbah. Faham? Okey, tak apa. Seterusnya. Kumpulan 1. Hukum solat Jumaat ialah fardu ain. Pandai. Fardu ain ke atas setiap lelaki. Okey, ini ramai-ramai jawab serentak. 1, 2, mula. Lelaki yang cukup syarat. Okey, lelaki Muslim yang cukup syarat. Okey, beri tepukan. Senang ke susah? Okey, kita pergi ke aktiviti lain. Kali ni okey. Okey. Ustaz panggil seorang-seorang setiap kumpulan datang depan buat kuis ni. Ustaz pun. Seorang-seorang, ya. 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 Ya, lain lambat. Okey. Nanti cara dia Ustaz panggil wakil setiap kumpulan sini datang. Sini datang orang. Sini datang orang. Datang orang. Panggil lagi. Pastikan tukar-tukar orang yang jawab. Tak nak orang yang sama. Ya. Okey, kita pergi kepada aktiviti seterusnya, permainan kuis.
Ustaz akan panggil korang yang akan datang ke depan. Okey. Ustaz nak kumpulan sini dulu. Siapa? Okey, Umairah, sini Umairah. Okey. Solat Jumaat dilaksanakan secara berjemaah. Betul ke salah? Kalau betul, tanda dekat betul. Pergi tekan bawah masuk. Tanda dekat betul, tekan kali. Baik. Okey, betul. Beri tepukan. Kumpulan sini. Adil. Hikmah kedua solat Jumaat. Tekan klik dulu. Hikmah dia mendapat ilmu pengetahuan. Betul ke salah? Betul. Beri tepukan. Okey, kumpulan sini. Siapa? Bagi, sini bagi. Jawab. Siapakah yang wajib solat Jumaat? Okey, siapa yang wajib solat Jumaat? Lelaki. Betul atau salah? Okey, betul. Seterusnya, kumpulan belakang. Adelia, ke depan. Banyak. Apakah pakaian solat Jumaat? Jubah. Betul ke salah? Jubah ke telepung? Okey, betul. Jawapan dia lelaki perlu pakaian yang sopan. Seterusnya, kumpulan sini. Atau balik, tiga. Sekurang-kurangnya seramai berapa orang solat Jumaat? 40 orang. Betul ke salah? Pilih jawapan. Okey, betul. Kumpulan sini. Siapa? Wan. Banyak lagi. Berapakah rakaat solat Jumaat? Berapa solat Jumaat? 2. Betul ke salah? Betul, 2 rakaat. Easy. Okey, kumpulan sana. Ini sini. Apa hikmah ketiga solat Jumaat? Bukan klik. Dapat eratkan silaturahim. Betul ke salah? Okey, betul, dapat eratkan silaturahim. Seterusnya, kakak, siapa korang? Sini. Damia. Damia sini, Damia. Soalan senang. Hari apa solat ini ditunaikan? Hari Jumaat. Betul ke salah? Okey, hari Jumaat. Senang. Awak tak jadi senang lagi. Seterusnya, kumpulan sini. Okey, kakak. Bilakah waktu solat Jumaat dilakukan? Kamil. Zuhur. Betul ke salah? Ya Allah. Solat Jumaat waktu zuhur. Okey, duduk. Betul. Seterusnya, hikmah solat Jumaat. Ini. Tekan klik. Hikmah solat Jumaat. Tekan. Okay. Dapat tingkatkan keimanan. Hikmah solat Jumaat. Betul ke salah? Okey, betul. Seterusnya, Imran. Bilakah waktu solat Jumaat dilakukan, Imran? Komplek dulu. Zuhur, betul ke salah? Jawapan dia waktu zuhur, waktu asar tak boleh. Okey. Dapat 10/10. Lepas ada berapa bulan tadi. Beri tepukan bawah. Seterusnya. Okey, sama mana? Belakang kan? Sini, orang belakang. Tukar-tukar bagi orang lain lah. Ini dapat orang.
Okey. Terima kasih Adana. Seterusnya kumpulan sini siapa jawab? Rayhana. Rayhana belum. Ini pilihan jawapan dia. Awak tarik pergi dekat mana jawapan dia? Ini mana soalan yang mana? Okey dulu. Seterusnya Badri dulu. Badri sini. Mana awak nak? Yang lain pilih dulu awak nak jawab yang mana. Tinggal cari jawapan dia. Okey, seterusnya tengah-tengah baik. Mana soalan yang awak nak jawab? Tarik jawapan dia. Okey, seterusnya sekarang okey, Dayang. Dayang. Mana awak nak jawab? Okey, seterusnya sini Umairah. Balik jawab. Mana soalan awak nak jawab? Okey, kumpulan sini okey ni. Dah. Ini. So bagi. Bagi sini lah. Okey, kumpulan sana siapa nak jawab? Ni, ha. Kalau semua betul, kita bagi dekat tu. Kalau semua betul. Okey, seterusnya kena belakang siapa nak jawab? Alia. Okey, Iza jawab. Kalau semua betul, kita akan kelas untuk jawapan. Okey. Dah bersedia nak terima jawapan? Okey, terima jawapan. Okey. Awak ada 2 salah. Okey, berapa? 8/10. Okey. Beri tepukan pada diri sendiri. Okey, kita dah berada pada penutup pembelajaran. Okey. Sebelum kita nak habis kelas, Ustaz nak buat rumusan sikit tentang solat Jumaat. Ustaz nak tanya awak. Apakah hukum solat Jumaat? Wajib. Seramai berapa orang?
40 orang. Okey. Apa lagi? Waktu bila solat Jumaat dilaksanakan? Waktu zuhur. Tak payah tunjuk je tak, mana yang nampak. Lepas tu, siapa boleh bagi tahu hikmah solat Jumaat? Ada banyak sikit kena Ainis, Azlia. Bagi eratkan silaturahim, bagi dapat ilmu pengetahuan lagi. Tingkatkan keimanan lagi. Siapa yang hafal hikmah tu? Ataupun awak nak jawab sendiri jawapan awak ikut logik. Apa hikmah solat Jumaat? Ya Allah. Apa hikmah solat Jumaat? Dapat mengetahui isu-isu semasa. Macam kalau tengah Gaza kena serangan Israel, solat Jumaat setelah pasal Gaza, pasal Palestin. Okey. Lagi satu siapa tahu? Ingat ke tak? Dapat menjana kemajuan dan kekuatan umat Islam. Okey. Apa lagi? Tak, itu je. Okey. Yang wajib solat Jumaat lelaki ke perempuan? Okey, lelaki. Senang je, tak susah pun. Okey, itu saja. Sekian terima kasih berikan. Okey. Jap. Okey. Jadi lepas ni insya-Allah Ustaz akan bagi awak kerja rumah. Buku aktiviti latihan. Awak perlu siapkan bab solat Jumaat sampai habis bab. Faham? Nanti Ustaz akan bagi tahu Ustaz berapa. Jadi itu saja bangun kelas. Terima kasih kelas.